السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Ya Rasulullah, kami umatmu telah datang menziarahimu kerana cinta dan rindu kami kepadamu. Akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Kurniakan kami syafaatmu di akhirat kelak. Assalamu alayka ya Sayyidana ya Aba Bakr As-Siddiq. Assalamu alayka ya Sayyidana ya Umar ibn Al-Khattab Al-Faruq. Ya Allah, janganlah jadikan ziarah kami ini ziarah yang terakhir dalam kehidupan kami. Kurniakanlah kami keizinan dan kesempatan untuk sentiasa mampu berziarah kepada bumi Madinah yang diharamkan oleh Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suburkan rasa cinta dan rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau mengizinkan kami untuk menziarahi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah ini, himpunkan kami bersama baginda ya Allah di dalam syurga-Mu kelak ya Allah. Himpunkan kami bersama baginda di dalam syurga-Mu kelak ya Allah. Himpunkan kami, istri-istri kami, anak-anak kami, kedua ibu bapa kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah ketakwaan kami, kuatkanlah keimanan kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas setiap nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat baginda di akhirat kelak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.